أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sejahtera, kelapangan untuk kita sama-sama berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat berkurban berjamaah, dan seterusnya kita menyambung kembali kuliah pengajian kita dalam fiqh al-jinayah atau berbahasa tentang jinayah Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan rahmat Allah, pada kuliah yang lepas kita telah pun membahaskan tentang hudud. Kita telah membicarakan tentang hudud. Hudud merupakan salah satu daripada peruntukan Allah Subhanahu wa taala yang mana bentuk kesalahan dia dengan bentuk hukuman dia datang daripada Allah, bukan rekaan atau ciptaan ahli fiqh ke ahli Quran ke, bukan ciptaan itu, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesalahan dan bentuk hukuman datang daripada Allah. Sebab itu hudud tidak boleh dimaafkan. Dia hanya boleh dimaafkan, tetapi tidak boleh menggugurkan hukuman. Boleh maaf, tapi tak gugur hukuman. Kan? Dia berbeza dengan qisas dan diat. Qisas diat ta'zir itu berbeza. Tapi hudud tak boleh, dia tak boleh dimaafkan. Maaf-maaflah, tapi tidak menggugurkan hukuman. Boleh maaf sebelum dibawa kepada pendakwaan. Sebab apa? Sebab hudud ni dia adalah kesalahan-kesalahan yang mencakupi ataupun yang merangkumi kehidupan masyarakat. Adanya hudud ni Allah turunkan untuk menjaga maslahat, menjaga masyarakat, bukan menjaga individu. Antara menjaga individu dan menjaga masyarakat, Allah Islam lebih utamakan menjaga masyarakat daripada menjaga individu. Sebab itu macam hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri. Potong tangan itu mudarat bagi individu, mudarat. Ada tak mudarat? Potong tangan dia, hilang tangan, mudarat lah. Nak pegang tak boleh, nak ambil air tak boleh, nak makan tak boleh, nak muda, nak buka kipas tak boleh, nak pegang buku tak boleh, semua tak boleh, mudarat lah. Tapi kalau tidak dipotong tangan pencuri itu, maka akan mudarat satu masyarakat. Semua masyarakat akan rasa ketakutan, harta tak boleh disimpan dengan selamat, cari duit daripada pagi sampai petang, bawa teksi, dapat pendapatan RM1,000 contohlah. Daripada pagi petang bawa rancung dapat RM1,000. Balik-balik tak boleh nak simpan dengan selamat, tak boleh rasa tenang. Bawah bantal pun rasa tak sedati, bawah katil pun rasa tak sedati, mana-mana pun rasa tak sedati. Tak boleh. Sebab tu Islam nak jaga masyarakat supaya masyarakat ni rasa tenang, rasa selesa. Masa dapat cari harta, kemudian dapat simpan harta. Sebab itu Islam menggunakan potong tangan bagi mencuri. Biarlah mudarat dia seorang, selamat semua masyarakat. Itu kata dalam bab masyarakat, maslahat yang ada pada masyarakat, maka Islam utamakan yang itu daripada maslahat ataupun keutamaan individu seseorang. Sebab itu hudud tidak boleh diampunkan. Kalau dah jatuh hukum zina sebab, maka sebab tak boleh diampunkan, tak boleh dikurang-kurangkan, ubah suai, hukuman semua tak boleh. Sebab bentuk kesalahan dan hukuman datang daripada Allah. Ikut sendiri-sendiri. Kan, kalau kata zina tu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maknanya berzina perempuan dan berzina lelaki ada sebab mereka berdua dengan satu yang disebabkan. Sebab satu lagi 99 pun tak boleh, 99,5 pun tak boleh. Satu lagi ya. Kalau kata apa minum arak kena sebab 40 hari atau 80 hari, sebab 40 hari atau 80 hari, tak boleh ampun, tak boleh kurangkan.
kejam sampai mati. Tak boleh. Akan kesian dia nak kejam. Dia kejam kan mati. Memanglah tujuan dia nak bagi mati. Tujuan dia memang nak bagi mati. Penzina apa yang sudah berkahwin sebab dia ada tempat untuk dia lepaskan nafsu dia, nafsu seks dia. Ada tempat untuk isteri. Pasal itu dia cari orang lain. Jangan cari orang lain. Jadi bila cari orang lain juga, maka Islam tegas dalam bab ini, maka dikenakan hukuman macam sampai mati. Zina yang dah kahwin, kemudian menuduh zina, tuduh orang dengan tuduhan zina tanpa bawa saksi 4 orang, sebab 80 kesempatan, sebab 80 kesempatan, tak boleh kurang, tak boleh buat suat. Minum arak 40 atau 80 kesempatan, mencuri potong tangan, merampak potong tangan kanan atau potong tangan kanan dan kaki kiri, ataupun dibunuh, ataupun disalib dan dibunuh, ataupun dibuang daerah, maknanya di penjara. Itu nanti kita masuk pada perbahasan ada 4 jenis hukuman bagi kesalahan rompak. Ragut termasuk dalam rompak. Kemudian murtad, man badala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama bunuh kan? Nak takut berdiri, nak simpan-simpan apa lagi, parasit ataupun virus yang merosakkan Islam. Keluar Islam, bunuh Islam je, buat apa? Bunuh je. Nabi kata bunuh. Malah dalam bab hukuman orang-orang murtad ni, ulama dah gariskan, kalau datuk dia, daripada datuk dia, moyang dia, susu galuh keluarga dia memang Islam. Pada zaman para suara sampai sekarang Islam dia, itu Islam. Lahir-lahir dia Islam. Kemudian hari ini jadi Islam keturunan, Islam keturunan. Sampai umur 30 tahun, 40 tahun keluar Islam, murtad. Maka ulama kata orang ini tak payah bagi wali, bunuh terus. Hukum bunuh terus. Melainkan kalau dia ni atuk nenek dia non-Muslim. Daripada para miswara sampai atuk nenek dia memang non-Muslim. Sampai ayah dia pun non-Muslim. Dia pun lahir dalam keadaan non-Muslim. Sampai umur 30 tahun dia masuk Islam. Umur 40 tahun dia keluar Islam. Yang ni ulama kata beri wali, beri kaunseling, beri nasihat 3 hari suruh masuk dari Islam. Sebab mungkin dia keliru. Dia keliru dengan agama lama dan agama Islam. Jadi beri wali. Lepas 3 hari dia tak nak masuk Islam, baru bunuh. Kita ni yang lahir keturunan Islam ni, murtad je, bunuh. Takkan dikatakan sangat Islam ni. Memang. Sebab undang-undang Islam nak cegah. Undang-undang Islam tak mencegah, bukan nak menghukum. Seorang di antara tuan-tuan, di antara kampung B, seorang saja dia mati murtad, tapi kesalahan dibunuh, maka akan selamat semua daripada murtad. Sebab dia dah bunuh lah, tak jadi aku nak buat Islam, takut ni. Itu masalah undang Islam nak cegah. Dalam kampung B ada 300 orang. Seorang mencuri, sambil kesalahan, potong tangan dia, 299 orang lagi takkan mencuri. Itu tujuannya. Sebab tu keras. Sebab tu nampak macam kejam. Jangan sebut kejam. Bila kita kata kejam, kita kata Allah kejam. Tak boleh. Murtad tu luar dari Islam, dosa akidah tu. Nampak macam berat. Pasal apa? Pasal nak jaga masyarakat. Itu hudud. Hudud ni lah yang dimatikan oleh orang. Hudud ni lah yang orang nak buat, yang orang tak nak laksanakan. Pasal nampak macam berat. Memang berat. Jenayah yang berlaku di luar sana tu, sebab apa? Sebab undang-undang yang ada di luar sana tidak cukup. Tidak cukup lagi. Ada tak betul-betul hebat lagi untuk mencegah jenayah. Sebab apa? Sebab undang-undang ciptaan manusia memang terdedah dengan banyak kekurangan. Undang-undang Allah SWT saja yang tidak berkurang. Seorang dari murtad, daripada 300 orang, dibunuh dia 299 terselamat untuk murtad. Kalau seorang murtad, lepas 2 bulan dia balik. Nama dia John Smith, bukan lagi nama Zainal Abidin ke apa, nama Adam ke lah. Nama dia John Smith. Keluar-keluar kereta dia dalam kereta Mercedes kan, orang pun tengok, hebat juga. Dia ada, aku keluar Islam, macam-macam aku dapat tawaran kan. Aku cari orang ni, cari seorang, bawa dia masuk agama yang agama
Jom. Kau panggil semua penduduk kampung, orang-orang kampung, budak-budak muda, jom kita murtad dalam ramai. Sebab tak ada hukuman. Tak ada tindakan. Orang boleh murtad ikut suka dia. Islam tidak ada marwah. Islam tidak ada nilai. Islam sama macam agama berjalan. Kalau undang-undang murtad tidak ditegakkan. Dan tegakkan bercanggah dengan perlembagaan perseorangan. Senang saja. Bila mana undang-undang Allah bertentangan dengan undang manusia, apakah wajar kita mendahului dengan undang manusia? Tepuk daya tanya iman. Nak bual perlembagaan perseorangan mudah, bukan susah kan? Ahli parlimen yang ada dekat dalam itu semua banyak orang Islam. Semua je kita nak ubah undang ni, kita nak ubah undang perlembagaan perseorangan ni. Kita boleh bagi kebebasan beragama kepada seorang kecuali Islam. Islam tidak boleh bebas macam tu. Siapa murtad kena hukum bunuh. Islam siapa murtad dibawa kepada mahkamah syariah. Buat kecualian je, bukan sumpah pun. Okey, semua setuju? Yang namanya Islam, yang namanya Muhammad, namanya Zul, namanya Ahmad, namanya apa Siti ke, namanya apa je, angkatlah jangan. Ya, saya setuju. Susah tau. Ni dah boleh ada boleh. Biasa dok boleh mana boleh. Dok. Dah bahas sampai 3 hari, 4 hari, 10 hari, sampai sebulan pun bahas tak selesai benda ni. Bukan susah pun. Pasal nak jadi Islam, dia nak jadi Islam. Sekarang dia bukan bukan. Sebab sebab tidak ada undang-undang. Kalau ada sesuatu mahkamah syariah, peruntukan dia ditulis peruntukannya. Sesiapa yang ingin keluar daripada Islam boleh membuat permohonan di mahkamah syariah. Oh, mudahnya nak keluar Islam. Mudah. Ini yang jadi masalah tuan. Inilah yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita renung-renungkan. Bukan susah, benda ini mudah, tapi kita saja yang menyusahkan. Bukan kita nak hapus terus pelbagai artikel satu mudah, tapi kita nak ubah, tambah tambah apa? Tambah dunia untuk kecualian itu saja. Bukan saya sangat pun mudah. Jadi itu hudud 7 kesalahan. Zina, menuduh zina, kemudian minum arak, kemudian mencuri, merampak, murtad dengan pemberontakan. Ini 7 kesalahan yang mana Allah turunkan bentuk hukuman, bentuk kesalahan. Tujuannya nak jaga masalah, nak jaga rakyat, nak jaga keamanan, supaya senantiasa dalam keamanan, rakyat senantiasa dalam aman, dalam masalah, dan dapat menolak masalah dengan sempurna, dan dapat menolak masalah dengan baik dan sebagainya. Kalau semua masalah ditolak, masalah semua jadi itu tujuan produk hudud dalam Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hudud selesai. Sekarang kita nak bahas sekali dalam bab qisas dan diyah. Qisas dan diyah sampai di buku tu, sampai di buku surat 18. Buku surat 18. Qisas dan diyah. Qisas dari sudut bahasa bermaksud sama ataupun seimbang. Sama atau seimbang. Dari sudut istilah syarak pula, ialah suatu bentuk hukuman atau kesiksaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan bagi tujuan menjaga hak atau kepentingan individu. Yang ini individu. Kisah ni maknanya sama ataupun seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga hak ataupun kepentingan individu. Bentuk hukuman, bentuk kesalahan datang daripada Allah, hukuman pun datang daripada Allah. Cuma dia bagi hak kepada individu, kepada waris si mati untuk mengampunkan bersalah atau nak laksanakan qisas. Itu hak pada dia. Kalau dia ampunkan, maka selesai. Salah tadi tak kena hukuman. Itu qisas. Hudud tak boleh. Ampunlah macam mana pun. Dengan ini, mahkamah menjatuhkan hukuman potong tangan kepada kamu kerana dapati bersalah mencuri. Berlari-lari mencuri, jumpa dengan orang yang dia curi mangsa tu. Pakcik tolong ampun saya, pakcik tolong pakcik ampunkan saya tak nak kena potong tangan pakcik. Ya, pakcik ampunkan dah, tapi tetap kena potong tangan. Ampun tetap ampun, tapi potong kena potong. Itu hudud. Qisas tak? Kamu didapati bersalah kerana membunuh si
sebulan lebih sebulan, maka hukumannya adalah hukuman bunuh dulu. Menangis menjadi dipukul dengan waris bapak kepada orang yang dia bunuh. Pakcik ampun saya, pakcik tolong, pakcik saya tak nak bunuh pakcik. Yalah, pakcik ampun dia kau. Lepas daripada hukuman bunuh. Tapi ampun sama ada ampun bersyarat atau ampun tanpa syarat. Ampun bersyarat maknanya pakcik ampunkan kau, tapi pakcik nak tuntut ganti rugi. Dia ganti rugi bayar dia lah. Dia orang yang membunuh 100 ekor unta. Nabi katakan, bukan Nabi katakan, tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang yang mati dibunuh 100 ekor unta. 30 ekor unta umur 3 tahun dan masuk 4 tahun. 30 ekor unta lagi umur 4 tahun dan masuk 5 tahun. Dan 40 ekor unta yang bunting. Anda nak cari import daripada Saudi pun susah dapat. 100 ekor. Jadi tukar dengan nilai bertuang. 1 ekor unta zaman masa saya duduk dekat Yaman tu, pihak Kedutaan Malaysia sembelih unta, harga dia lebih kurang 1,500 dekat 2,000 itulah, harga itulah saya tahu. Kau ingat mungkin dalam $1,500, $1,500 tuan. $1,000 lebih kurang RM3,200 Malaysia. $500 lebih kurang apa? Ambil lah lebih kurang apa? RM5,000, RM6,000. Biarlah RM6,000. Seekor RM6,000. Lepas tu yang umur 3 tahun ke 4 tahun, 4 tahun ke 5 tahun ni lain-lain harga. Kemudian yang bunting tu lagi lain harga. Kira-kira total lebih kurang dah RM800,000 lah. RM800,000 jumhur ulama kata kena bayar sekaligus. Kecuali Imam Abu Hanifah saja yang membenarkan bayar 2 tahun secara beransur-ansuran. Setahun 3 kali bayar. RM800,000 bukan 3 setahun. Lepas tu bagi ataupun bagi 6, tak apa. Bolehlah bayar langsung. Jual kereta, jual rumah, jual gelang, jual emas jongkong, bidang emas, dirham, yang beli macam-macam semua jual. Bolehlah bayar sekali bayar RM200,000 atau RM200,000. Bayar. Nanti bulan 3-4 bulan nanti bayar lagi 3 kali bayaran dalam setahun. Itu Imam Abu Hanifah boleh dalam masa 2 tahun. Setahun 3 kali bayar. Tapi jumhur fuqaha iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tak boleh bayar langsung, bayar sekali RM800,000. Pinjam adik-adik, jual tanah, jual rumah, pakai semua, RM800,000. Boleh. Jadi kalau rasa-rasa ayah yang kematian anak kan, ayah yang kematian anak tu hutang kredit tak bayar, hutang rumah pun 3 bulan keluar tak bayar, kereta dah hutang lagi, jadi tak bayar pada balas bunuh, minta dia. Ni yang melakukan dekat Yaman ni ya. Banyak yang mati kena bunuh, bukan dibalas bunuh, tapi minta dia, minta ganti rugi sebab orang Yaman ni susah. Yaman ni susah. Jadi bila dia anak dia mati, tak apalah, aku dah mati. Macam mana? Dia mati, tak dia, aku nak lihat. Surat telefon tu, bayar. Itu Nabi kata, mana Nabi kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk hukuman, bentuk syarahat datang daripada Allah. Cuma ada hak kepada si mangsa, waris si mangsa untuk mengampunkan dan menggugurkan hukuman. Itu qisas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca di mana saya pasal ayat panjang. Saya baca di mana dia. Surah Al-Baqarah ayat 178 hingga 179. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalani hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Kutiba alaikumul qisas fil qatl. Dalam perkara orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa yang membunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya yang di pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik, yakni dalam menuntut ganti rugi atau ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas, yakni untuk membalas dendam pula,
maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakit. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Ini tuan-tuan minat yang bermakna. Jadi maknanya kisah jika kita lihat sejarah tuan-tuan, sejarah kisah di zaman jahiliyah ada dah kisah. Zaman sebelum kedatangan Nabi SAW itu ada dah kisah. Cuma Allah turunkan ayat ini, turunkan wahyu ini pada Nabi SAW untuk apa? Untuk memurnikan kisah yang berlaku di zaman jahiliyah. Kisah yang berlaku di zaman jahiliyah ini berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama, kabilah A dan kabilah B. Bila kabilah A, salah satu anggota kabilah A membunuh salah seorang anggota kabilah B, maka kabilah B akan tuntut ganti rugi, nak balas bunuh balik. Bukan hanya kepada si pembunuh, dia nak bunuh semua orang dalam kabilah A. Itu yang berlaku di zaman jahiliyah. Yang bunuh seorang dia, tapi kabilah B nak bunuh semua yang ada. Melainkan kabilah A, dia buat persiaran, dia buat declaration, dia buat pengumuman bahawa Ali bin Jainal, bukan tempat sini, tempat lain, itu di zaman jahiliyah, Ali bin Jainal bukan lagi ahli kabilah kami, dia telah dipecat. Maka kabilah B baru hanya boleh bunuh dia seorang, dia tak boleh bunuh hanya kabilah A yang lain. Kenapa itu? Kalau kabilah A tak umumkan pemecatan tersebut, maknanya masih lagi duduk simpan pembunuh ni, maka satu kabilah tu, kabilah B nak bunuh. Itu yang berlaku di zaman jahiliyah. Memang tak adil. Seorang yang bunuh semua kita. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya yang membunuh dalam kabilah A itu anak ketua, anak bangsawan, anak pemimpin, dia bunuh ahli kabilah B, maka dia akan dilindungi, dia akan dipelihara, dia akan dijaga sebagai anak bangsawan, orang yang tak bersih. Kalau kabilah dituntut juga, kami nak tuntut untuk bayar ganti nyawa. Dia dah bunuh ahli kami mesti bunuh dia. Maka kabilah A akan ambil mana-mana orang yang dah tak guna, hamba abdi ke, mana-mana orang pembantu ke, khadim ke, apa ke, ambil lah, bunuhlah dia ni, ganti anak tu. Mana cik, dia tak bunuh orang, anak dia yang bunuh, tapi selamat anak dia. Pemimpin kabilah A akan cari mana-mana orang yang bentuk badan macam mayat hidup tu kan, aku kering aja, rangka dia tak guna ni, dia duduk dalam kabilah kami pun menyusah orang dia, ada yang borang ni bunuh dia. Tu yang berlaku. Yang kedua, yang ketiga, kalau kabilah A bunuh kabilah B, kemudian kabilah A kuat, badan bertetap, masa sebagai apa semua, panglima dia banyak, tentera berkuda dia ramai, ahli pemanah dia hebat-hebat, sekali tembak yang cepat dia. Kabilah B tak boleh nampak apa. Siapa bunuh kau ni? Tak boleh tanya orang yang dah kecil lah. Dan Yusuf tu kan dia balik kan, siapa bunuh anak kau? Dah, tu lah, siapa? Orang kabilah A. Kabilah A tak boleh buat pasal, kuat lah. Dia adalah, dia macam mana, kalau kita perang pun, kita habis. Jadi biar mententang kabilah kuat, orang tak boleh lekang dia, orang tak boleh tuntut, dia terugi. Itu yang berlaku di zaman jahiliyah. Yang berlaku di zaman jahiliyah, maknanya kisah yang berlaku di zaman jahiliyah. Sebab tu Allah turunkan wahyu nak memurnikan kisah itu. Kisah cantik dah, betul dah, bunuh balas bunuh. Tapi Allah turunkan wahyu untuk bagi cantik kisah itu, supaya tidak berlaku ketidakadilan. Dia adil. Sebab tu Allah ada hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maksudnya siapa saja yang bunuh, dia tak akan dibunuh. Walaupun yang membunuh itu perempuan, maka dia dibunuh. Yang membunuh itu hamba, maka dia dibunuh. Yang membunuh itu lelaki, maka dia dibunuh. Yang membunuh itu orang tua, maka dia dibunuh. Itu maknanya seimbang, sama rata, start. Dalam bab kisah di depan, bunuh kita tahu, bunuh 7 kesalahan, kisah 2 kesalahan saja. 2 kesalahan. Apa dia? Bunuh dengan mencederakan. Bunuh, balas bunuh. Orang yang membunuh, maka hukuman dia kisah, dibalas bunuh. Dan orang yang mencederakan juga hukuman dia kisah. Contoh, dia potong telinga orang ni, maka telinga dia dipotong.
Dia cungkil biji mata orang, lepas tu biji mata dia dicungkil. Dia potong jari telunjuk orang, maka jari telunjuk dia dipotong balik. Dia patah gigi orang, belah atas, belah kiri atas, 3 batang. Maka gigi dia 3 batang, belah kiri atas, 2 batang. Qisas maknanya sama dan seimbang. Maknanya kalau orang itu dipotong jari dia, jari telunjuk dia dipotong, maka hukuman balas potong balik ke atas yang memotong mesti jari telunjuk dia juga. Dia tak boleh gini. Jari telunjuk saya ni cantik lah. Jari potong jari kelingking lah, dia kelingking dah kotor. Kebetulan masa kecil-kecil dulu putus. Main-main pagar, sikit pagar. Lalu putus, jadi kotor. Potong yang ni lah, tak boleh. Dia cungkil biji mata orang, maka hukuman cungkil itu kena balik pada dia. Tengok mata mana. Kalau dia cungkil mata kanan dia balik dia cungkil. Tak boleh ni, mata kanan ni okey. Yang ni mata kiri juling Islam, juling sikit. Cungkil yang kiri lah, tak boleh. Tetap yang kanan juga akan cungkil. Dia patah kiri orang 3 batang sebelah atas. Atas ni okey ni, patah yang bawah ni kebetulan memang dah goyang-goyang ni, patah terus lah. Tak boleh. Ada mesti sama, seimbang. Ada mesti sama dan seimbang. Dalam 4 kesedaran saja yang hukuman dia tidak boleh dibalas seperti mana yang dibilakan ke atas dia. Dalam 4 kita potong telinga, anggota-anggota yang bersendi boleh balas balik. Tapi dalam 4 cedera tak boleh. Contohlah, kita ambil pisau, kelar tangan orang. Kelar dari sini sampai sini panjang. Kita tak boleh balik-balik. Kita kalau nak tuntut pisau sikit, mahkamah tidak akan membenarkan kita balas pisau balik ambil barang kelar balik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam 4 cedera ni ulama sepakat mengatakan bahawa hukuman ke atas dia ialah diat, bayar ganti rugi. Pasal cedera satu boleh hukum, cedera tak ada orang boleh hukum. Kalau potong tangan satu boleh hukum. Satu kan? Kalau jari potong jari dia balik. Kalau potong telinga dia balik. Tapi kalau dalam bab cedera panjang boleh hukum. Dia potong orang dari sini sampai sini. Boleh hukum, lebih kurang 10 inci. Boleh hukum. Tapi dalam bab kedalaman, dalam muka siapa nak hukum? Takkan nak ambil baris cucuk lah tu. Cucuk dalam muka dia. Yang rasa sampai tulang ni. Lalang orang tu, cucuk lebih kurang 2 cm dalam dia. Lepas tu bila kita potong orang tu, boleh anggap tu 2 cm. Sedangkan lebih sampai 3 cm. Lepas tu nampak cedera, ulama kata tak kena qisas, tapi kena diat, bayar yang dirugi. Sebab tu qisas dengan diat ni dia ibarat irama dengan dia sebenarnya dia tak boleh dipisahkan. Qisas dengan diat. Lepas tu hudud, qisas dan diat, ta'zir 3. Walaupun ada ulama letak hudud, qisas, diat, ta'zir 4. Tapi yang tepatnya hudud, qisas dan diat dan ta'zir. Baik, itu qisas secara pengenalan, secara mukadimah. Kita masuk lagi lepas ada duduk ni. Lepas ada duduk dalam buku ni dah tengah belakang ni masuk qisas. Depan-depan kita bahas tentang dulu. Baik, diat pula apa? Diat pula menurut istilah syarak ataupun modal Islam ialah denda yang telah ditetapkan oleh syarak sebagai menggantikan hukuman qisas yang tidak dilaksanakan. Suatu pembunuhan yang berlaku biasanya akan menghadapi salah satu daripada 3 kemungkinan bentuk hukuman. Suatu pembunuhan yang berlaku biasanya dia akan menghadapi salah satu daripada 3 hukuman. Apa dia? Yang pertama, dibalas bunuh balik. Dibalas bunuh sebagai hukuman qisas. Yang kedua, dihukum membayar diat atau denda, maknanya kemaafan dengan syarat. Yang ketiga, kemaafan tanpa syarat, maknanya tak ada bayar diat, tak ada bayar denda. Seorang ayah yang kematian anaknya mati dibunuh, maka ayah yang beriman, ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah yang mempercayai bahawa setiap sesuatu yang berlaku ini adalah datang daripada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Biasa daripada kita hanya boleh menerima takdir baik. Biasa Allah takdir kita dapat rezeki, Allah takdir kita dapat isteri cantik, Allah takdir kita dapat anak comel, Allah takdir kita
Mula-mula kahwin mesti cantik. Lepas tu dah tak jaga badan, badan pun semua dah macam potong perang. Dah tak suka. Kan? Lepas tu Allah takdir dia dapat anak cacat. Alhamdulillah, dia tak suka dah. Kemudian Allah takdir yang kita dapat apa? Kereta pun tak ada kereta besar, kecil je. Kereta besar dengan tarik, lekrah. Allah takdir kita perniagaan kita bungkus. Semua tu kita biasa yang tak boleh nak terima. Susah nak terima. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Nabi kata ajaibnya, takjubnya, hairannya. Maknanya hebatnya orang Islam, orang mukmin itu. Sangat hebat orang mukmin itu. Pasal apa? Pasal bila diberikan nikmat, dia bersyukur dan dia merupakan kebaikan baginya. Bila diberi dia musibah ataupun bala, dia sabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya. Nampak? Itu orang mukmin. Dapat nikmat dia syukur, dapat kebaikan. Dapat musibah dia reda, dia sabar, dapat kebaikan. Itu orang mukmin. Jadi maknanya seorang ayah yang mungkin ada dalam dunia ni, mungkin susah nak jumpa, tapi mungkin ada ayah yang tak apalah, yang arif, nak buat macam mana yang arif. Anak saya telah ditakdirkan mati di tangan dia. Anak saya muda umur 26 tahun, dia pun umur 26 tahun. Dah mati seorang pemuda, takkan nak mati lagi seorang pemuda. Tak apalah yang arif, saya ampunkan dosa dia tanpa syarat. Dia pun tak bayar-bayar, saya ampun terus free of charge. Dan takdir nak buat macam mana? Sama-sama lah kita doa, semoga ruh anak saya itu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Oh, ayah yang begini cukup hebat. Jiwa dia, hati dia, iman dia, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah kalau jumpa ayah yang sendiri. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari kalangan ayah yang sendiri. Walaupun maknanya seelok-elok begitu lah, tapi Allah tahu manusia ni takkan begitu. Sebab kita dikuasai oleh syaitan, oleh hawa nafsu, oleh perasaan amarah dan sebagainya. Sebab itu Allah beri hak kepada yang menjadi bangsa, boleh tuntut kematian anak tadi itu dengan balas bunuh kepada orang yang membunuh. Allah beri hak. Tahu tak sifat manusia ni? Manusia ni takkan puas hati. Kalau dia bergaduh pun dia mesti nak balas balik. Dia tak ada. Dia lah bubur macam mana, apa je lah. Tak ada. Mesti gaduh. Tak dapat hari ni, besok usaha siap. Kalau leka je, dia dari belakang. Itu sifat manusia. Dia mesti nak balas. Jadi Allah nak hilangkan sifat mudah belanda manusia ni. Bila tak ada mengenai kisos, manusia akan apa? Sungguh tak adil. Sungguh tak adil Islam ni. Anak aku mati dibunuh, tapi aku tak boleh tutup beli. Anak satu-satunya waris tunggal mati dibunuh, tapi Islam tidak membenarkan aku menutup beli. Jadi orang akan mengatakan Islam tak betul, Islam tak adil, Islam tak bagus. Akhirnya jiwa manusia memberontak keluar dari Islam. Sebab tu Allah beri juga hak untuk orang yang menjadi mangsa pembunuhan, boleh tuntut dari balas bunuh. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang bila kita jadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala, kata tadi tak, dua-dua pemuda ya Allah. Pemuda ni harapan bangsa, harapan agama saja. Bangsa tu pasal kira harapan agama saja. Pemuda ni kalau perang ke apa semua ke, bukan orang tua yang pergi pegang senjata umur 60 tahun dan dia SC apa yang tembak tu, tembak orang lain, tembak gen di sini. Orang muda ni kalau kita lihat hadis Nabi ya, Nabi kata apa? Nabi kata tadi khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara dia apa? Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Sehat penyakit, kaya sebelum miskin. Kemudian muda sebelum tua. Kemudian masa lapang sebelum masa sibuk. Kemudian hidup sebelum mati. Sehat sebelum sakit. Muda lah, orang muda lah. Sebab biasanya orang muda ni jarang kena sakit. Jatuh kuat lagi, paru-paru kuat lagi, buah pinggang kuat lagi, usus kuat lagi, semua kuat. Orang muda lah. Bila dah masuk 40 tahun ke atas, 40 sampai 60, usia apa? Usia batang. Zaman
Sebab tu Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Walaupun sebelum tu Nabi dah menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan, ciri-ciri amanah, ciri-ciri jujur, fatanah, tabligh dan sebagainya. Tapi Allah lantik ketika umur 40 tahun baru jadi Rasul. Pasal ketika itu dah pengalaman dah banyak lah. 40 tahun dan mantap lah. 40 sampai 60 itu usia dewasa. Ketika itulah banyak penyakit, banyak penyakit, nanti itu penyakit 40 tahun ke atas dia dah usia 60 sampai 80 usia apa? Warga emas. Itu pergi dekat tiket bas. Dek, saya pakcik nak beli tiket bas, nak pergi Kuala Terengganu, nak pergi Kedah ke Kuala Terengganu ke Perak ke Kelantan ke. Okey ni boleh ni. Kalau pakcik umur dah 60 lebih, tak ada diskaun. Ada warga emas. Itu je 60 ke atas dapat diskaun warga emas. Kosong hingga 2 tahun zaman bayi, 2 tahun sampai 10 tahun zaman kanak-kanak, zaman yang kita isi macam-macam. Isi tentang ilmu Islam, isi tentang apa pengetahuan Islam, supaya bila dia masuk zaman 11 tahun sampai ke 21 zaman remaja, maka dia jadi remaja yang beriman kepada Allah, remaja yang ada panduan, remaja yang ada pedoman, remaja yang ada pendirian, remaja yang ada akhlak, remaja yang ada iman, remaja yang ada Allah. Sebab apa? Sebab daripada umur 2 tahun sampai 10 tahun kita dah isi macam-macam dengan Islam. Itu Nabi suruh ajar sembahyang, ajar puasa, ajar mendapat umur 2 sampai umur 10 tahun. 10 tahun tak buat, Nabi suruh buat. Sebab apa? Masa 11 tahun sampai 21 zaman remaja. Inilah zaman yang manusia kadang-kadang lupa. Zaman dah lepas anak-anak nak masuk alam pemuda, alam dewasa. Jadi dalam zaman petang-kanting, tak ada panduan, tak ada pedoman, tak ada pendirian, akhirnya ikut dia mana-mana. Baik-baik lah, buruk-buruk lah. Ini yang silap kita kadang. Kita tak tunggu pada zaman umur 2 tahun sampai 10 tahun. Lepas tu baru kita nak ajar. Payah. Sebab tu zaman remaja. Zaman mereka kita dedah anak-anak muda. Nak zina je, nak test. Zina ni macam mana lah? Test lah. Agak ni macam mana lah? Test lah. Dadah ni, test lah. Zaman ni 11 sampai 20 tahun. Zaman yang perlu kita hati-hati. Tambah-tambah cabaran kepada apa? Kepada muda-mudi ni 2 cabaran dia. Cabaran terbesar, cabaran lain tak pula. Cabaran yang terbesar, cabaran al-ulama ataupun globalisasi. Dunia tanpa sepadan. Buka sepadan sana, buka sepadan sini. Kalau zaman dulu orang kita ni nak tahu apa orang barat buat, tak boleh, tak tahu. Susah nak tahu. Tapi zaman sekarang, zaman dunia tanpa sepadan, klik je kita boleh tahu apa Justin Bieber buat. Kita boleh tahu apa dia pelakon Spanyol Penelope Cruz Lopez. Penelope Cruz dulu, Penelope Cruz Lopez. Kita boleh tahu Angelina Lollipop buat apa. Oh, tahu dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Klik je. Baju dia apa, seluar dalam dia apa. Semua tahu. Ni dunia tanpa sepadan. Dunia globalisasi. Banyak buruk daripada baik. Allah sendiri letak sepadan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah dia batasan-batasan Allah SWT. Jangan kamu masuk, jangan kamu hampir pada batasan itu. Allah buat sepadan, kita pergi buka sepadan Allah. Ini masalahnya. Buka sepadan nak belajar ekonomi Cina, ekonomi Jepun, lain cerita. Tak apa juga, tapi banyak buruk kena ada tapisan lah. Ini buka hati tu, buka tu, tak ada tapisan. Ini masalah. Ini cabaran remaja. Cabaran yang paling kita kena ambil perhatian. Dia boleh tahu macam, dia boleh ikut macam. Dengan hanya satu jari, komputer, internet. Kita buat takkan tahu. Ya, akhirnya bila dia membuntingkan anak orang, baru nak buat keluar sama gajah tembak dia. Baru nak buat keluar kotak, nak pedal dia. Baru nak buat keluar getah baik. Baru nak buat keluar tali, nak ikat dia. Tak guna lah. Tak guna lah. Kita bagi sejuk sikit asal. Itu cabaran yang pertama bagi golongan remaja. Cabaran kedua yang perlu kita ambil perhatian. Yang kalau tuan-tuan memang ada anak-anak yang dah
berhajat, sama-sama kita menjaga anak-anak kita sebab anak-anak anak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran kedua yang merosakkan anak-anak kita, merosakkan remaja yang ibu bapa perlu ambil perhatian adalah cabaran bionisme, ada bionisme. Cabaran yang maknanya dunia kehidupan dia asyik hiburan dia. Asyik hiburan. Buktinya apa? Kita sendiri pun dah termasuk, dah terjebak dalam dunia. Maknanya ingin kepada hiburan, kehidupan yang ingin kepada hiburan semata. Kita dah terjebak. Buktinya apa? Buktinya ringtone handphone. Siapa dia yang pakai ringtone? Tak ada. Isi lagu weekend ke, lagu Azamah ke, lagu apa? Lagu Wing ke, lagu Laukan Abai Nana ke. Isi lagu ada. Itu bukti lah yang pertama. Anak-anak kita pun ringtone dia tak main. Ringtone dia dia dapat handphone baru. Perkara pertama yang dia buat tu, masuk kat komputer tu, dia punya memory card tu pun lagu macam lagu. Bila beli handphone mesti tanya orang tu, ada ni tak? Apa handphone apa? Earphone dia lah. Ada. Hebat tak ada tahu pun. Nanti sambil-sambil di bas, sambil-sambil balik dari sekolah, tahu? Ya. Kita set alarm lah. Alarm dia. Alarm nak bangun subuh ni. Ada kita set alarm apa? Mana ada alarm tu lah. Bukan tak alarm. Tu alarm kan? Itu alarm yang jam dekat. Kalau kita set alarm dekat handphone tu, lagu kan? Set lagu kan, semua kan? Lagu kan tu, lagu formal lah, lagu kan? Itu set azan ke, kan? Set azan. Bila subuh je, ataupun 10 minit, ataupun setengah jam sebelum subuh, set alarm pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak kira azan. Ataupun set ayat Al-Quran. Jangan set Al-Fatihah. Jangan set Bismillahirrahmanirrahim. Start dia contoh kita set pukul 5. Pukul 5 tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak buat tak tahu. Kita set ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulang ayat tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila maut tak mati dia pasal. Tahu ke? Set alarm itu. Ini set alarm lagu. Tak ini sama pokok. Lagu Azamah. Ada sama pokok pun dia tak punya budak-budak pun. Sampai jalan salam. Habis budak-budak lagu set lagu. Itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Dunia mana kehidupan nak rasa beribu je. Lepas tu nak pergi kerja daripada rumah kita tempat kerja, dia pendek je jalan ke jauh pun, masuk kereta je, tap radio, Hot FM, Sinar FM, Suria FM, panggilan angin. Itu semua itu lemah. Dia merebak dalam diri kita, anak-anak kita. Dekat pejabat sama tak? Pejabat radio kecil, buka radio, sepui-sepui bahasa, menor, lagu, bagai semua kan. Sambil bagi dia, bila puan kerja, jangan ada. Buka lah, tak semangat. Kalau kerja ni kan, lagu sikit, ada. Lepas tu balik dia kerja. Balik kerja nak pergi air, nak pergi air. Nak mandi. Tapi saya buat ada yang TV, on TV. Dia buka, kenapa nakkan bunyi-bunyian, nakkan suara, nakkan lagu. Bukan dia yang TV pun, dia pergi air. Masuk bilik, kau baju, pergi air, dia buka. Itu budaya hiburan. Nak kepada hiburan. Jadi ada konsert ke, ada apa ke, anak-anak kita pun pergi konsert, pergi konsert sini. Tiru budaya barat dan sebagainya. Yang paling mengecewakan adalah apa? Tuan-tuan, insya-Allah untuk memberkati majlis kita pada hari ini, kita minta Tuan Imam masjid itu untuk membacakan doa. Imam pun Al-Fatihah. Alhamdulillah
kawan, lagu-lagu. Lepas tu apa, anak kita kecil dia dah lagu pun. Hari ni ada hari jadi anak kita yang suruh umur 6 tahun. 6 tahun dia dah pun. Dia dah letak lilin dekat atas sikit, kemudian happy birthday to you. Tanya aku happy birthday to you. Habis je 5 tahun 6 tahun. Ini boleh buat. Dia boleh. Dia mau masuk dalam keluarga kita. Sedangkan Allah kata, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan ahli keluarga daripada api neraka. Tapi kita cukup suka orang masuk ke ibadat. Budaya yang orang sana ikut. Sebab tu Nabi nak sebut kepada sahabat. Nabi kata, kamu ni telah mengikut jejak langkah orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kan bila mereka masuk dalam lubang biawak, pun kamu akan masuk juga dalam lubang biawak. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, adakah yang termasuk itu ialah Yahudi dan Nasrani? Jadi kata, siapa lagi kalau bukan itu? Kita siapa? Ikut budaya Yahudi, Nasrani. Sebab apa? Sebab globalisasi, cabaran. Globalisasi dunia tanpa sempadan. Atas dasar dunia tanpa sempadan inilah juga maka ada orang berani mengatakan bahawa wanita tak boleh disebat, ketika tak boleh disebat. Sebab Allah suruh sebat hak asasi manusia. Hak asasi apa? Hak asasi manusia yang bertentangan kepada Allah. Sebab dunia tanpa sempadan. Ini yang merosakkan pemikiran kita. Pemikiran Islam pada hari ini, tak kira remaja ke dewasa ke, semua dah rosak, semua dah diganggu virus yang boleh melemahkan akidah kita. Hari demi hari, saat demi saat, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Akhirnya nanti kita dah tak ingat dah budaya Islam, ajaran Islam. Yang kita ingat ialah budaya dan cara hidup orang-orang barat. Pegang sudu dengan garpu itu ada. Pegang pisau belah kanan, garpu belah kiri. Potong-potong sahar masuk kanan kiri. La ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan, kerana syaitan makan dengan tangan. Kalau kita ni makan dengan tangan, maknanya kita syaitan, hamba syaitan, kawan syaitan, saudara syaitan. Bila tukar je garpu kita tangan kanan, pisau tangan kiri. Apa ni? Salah tukar ni, salah tangan ni. Untuk malu je, tukar-tukar ni. Malu dengan manusia, tapi sanggup berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pada yang PhD, saya ada sikit ni, sikit. Jadi kemudian itu maknanya ayat yang benar, ayat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anak dia dibunuh, dia akan ambil option yang ketiga. Pilihan yang ketiga iaitu kemaafan tanpa syarat. Tak apalah, biarlah anak saya dah mati dibunuh, anak saya pemuda, dia pun pemuda. Pemuda-pemudi ni harapan agama, nak memperjuangkan agama, nak menjaga agama ialah pemuda-pemudi. Jadi kalau dia pemuda dah mati dibunuh, anak saya takkan dia nak bunuh dia seorang ni, hilang 2 orang pemuda dalam satu masa. Maka saya ampunkan dia tanpa syarat. Saya tak mahu dia, tak nak duit bagi semua, saya ampunkan dia. Mudah-mudahan dia bertaubat dan dia jadi pemuda yang boleh menegakkan Islam dengan sebenar-benar. Habis itu, itulah ayat yang terbaik. Dan berkat kesabaran kita dan keikhlasan kita memaafkan orang, akan mendapat pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jenis-jenis kesalahan kisah dan dia itu ada 2 ini adalah satu, iaitu kesalahan dia adalah kesalahan membunuh dengan kesalahan mendatangkan kesudahan tubuh badan manusia. Hikmah itu supaya manusia boleh pergi jalan-jalan, pergi mana-mana dengan aman dan tentera. Itu hikmah dia. Jaga tubuh badan manusia, jaga nyawa. Kalau tidak, kita tak makan di badan orang, keluar kita dengan balas. Kita tak ada undang-undang nak balas balik kisos. Macam yang kes yang beberapa bulan lepas kan, tengah-tengah semua kita simpan isi. Tu rupanya apa? Rupanya kisos lah. Dia simpan, orang dia isi. Kita simpan dia balik isi. Tapi dah kita kejar dia. Tak kejar lah. Kita dah berkapur dah kena isi. Tangkap dia, bawa pergi ke peradilan, maka dia disimpan dengan isi. Belum bila simpan, confirm dah terjadi. Confirm, pasal apa? Pasal kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba kena benda tu, kita tak jangka, maka kita ketakutan itu kurang sikit.
yang ditangkap, diadili, kemudian hukuman kamu ialah disibak isi dia. Tengah-tengah mentang tangan tu tak sembah isi, confirm terhenti dulu. Takutnya sebab dia akan disibak isi. Sama dia, itulah kisah. Kisah mana balas sembah. Kalau tempat yang dia sembah tu buka, maka sembah dia buka balik. Tak boleh sembah kanan. Jangan minta tolong. Muka saya ni puas, saya pakai whitening cream lah, pakai apa kan, moisturizer, pakai apa semua, nak bagi cantik, nak bagi handsome. Jangan nak sembah muka saya, sembah tangan lah. Sembah lagi tak boleh, kena sembah balik muka dia. Pasal kamu telah mencacat muka orang ni, maka kamu punya muka dulu akan dicacatkan. Itulah hikmah kisos, supaya manusia boleh berjalan-jalan, boleh keluar, boleh berjalan di atas hukum Allah dalam keadaan aman damai. Ada menunjukkan kisos yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan dari sedikit panduan ulama kepada kita semua dalam memahami undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Aku